Ustaz, salah ke saya nak keluar rumah? Seorang suami. Soalan suami. Suami kalau nak keluar rumah, keluar je. Itu sepatutnya. Saya nak keluar dengan kawan, saya nak pergi ni. Kadang saya kerja lewat malam, salah ke Ustaz? Tak salah. Kan? Tapi, Aha. nak menghormati isteri dan orang kata apa, nak menghargai isteri. Kena bagi tahulah nak pergi mana-mana supaya dia tak risau. Saya pandailah jaga diri saya, Ustaz. Kadang duit pun saya tinggal. Tinggal kat rumah. Ya, Habis ke tak kat rumah? habislah selalu. Biasalah tu. Duit ustaz pun habis juga kat rumah. Saya nak bebas juga. Kadang saya kerja keras, Ustaz. Ustaz tahu saya kerja keras. Kerja melibatkan apa? Construction ke? Bukan. Saya bekerja tu... Kilang besi? Bukan kerja keras macam tu, Ustaz. Pasal? Saya kerja lebih masa, Ustaz. Oh, overtime. Overtime semua. Kerja kuat namanya, bukan kerja keras. Oh, ya ke? Keras tu macam besi. Ustaz ingat besi tadi. Kilang besi ke apa? Bukan. Saya kerja office je. Kadang saya nak pergi meeting, saya nak outstation. Jadi masalah lah, Ustaz. Perkahwinan. Kenapa dengan perkahwinan? Maknanya isteri kamu marah lah. Dia macam ni, Ustaz, cerita dia, Ustaz. Duit dah bagi. Duit dah bagi. Rumah dah bagi. Rumah dah bagi. Makan, minum, pakai semua cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Semua cukup. Apa yang kurang? Kenapa isteri saya macam... Dia macam tak happy, Ustaz. Kamu ada fikir mental seorang isteri tak? Mental? Bukan sebab nafkah zahir ke batin. Bukan. Itu Alhamdulillah. Ustaz tengok muka kamu, Ustaz rasa macam kagum lah. Muka macam ni boleh selesaikan semua. Alhamdulillah. Mental apa, Ustaz? Kadang-kadang isteri ni dia burn out. Dia penat jaga anak. Dia penat dengan jaga suami.